Assalamualaikum, salam sejahtera, salam dunia automotif. Okey, depan aku hari ni ada dua unit Toyota GR. GR86 tahun 2022. Okey. So kita ada dua variant, satu GR RC dan juga satu lagi SZ. Okey. So untuk RC ni yang paling lower spec, okey, base spec, tapi dia dah tukar rim, dia dah upgrade rim ke SZ punya rim. Okey, 17 inci. Alright, so bahagian dalam dia datang dengan fully fabric. Okey, full fabric. Alright, so untuk kapasiti bonnet, alright, untuk kereta 2 pintu kapasiti bonnet sesuai lah. Tak berapa besar, tak berapa kecil. Ngam-ngam sui. Alright, so untuk unit SZ ni, RC ni, dia datang dengan mileage 43,000. Okey, dia datang dengan mileage 43,000. So the next unit, yang ini SZ. Okey, yang ini unit SZ tahun 2022 juga. Alright, so unit yang ini datang dengan mileage datang dengan mileage 47,000 juga. Okey. So, untuk kedua-dua unit ni bersisikan 2.4 liter enjin boxer. Okey, enjin boxer daripada Subaru. Alright, dengan horsepower dalam 240 horsepower. So, ada lagi satu dia punya unit yang high spec, iaitu RZ. Tapi RZ kita tak ada stok. Kita ada stok untuk SC, untuk RC dan juga SZ. Okay, SZ ni second higher spec. Alright, so kalau korang berminat untuk mendapatkan Toyota GR86, korang boleh roja aku di talian 017-3670-749. Alright, stok kita ada 2 unit manual 6 speed. Okay, kita ada 2 unit sahaja. Kalau korang berminat, roja sekarang selagi stok masih ada. Harga promosi menanti korang untuk serious buyer. Alright, kalau korang berminat, roja sekarang. Assalamualaikum.